Air satu apa? Kalau cawan ni RM6, RM4, plastik RM5. Okey, hari ni. Okey, bos. Okey. Rezeki dia orang. Rezeki dia orang. Hari ni kita orang nak solkan kedai ni sebenarnya. Betul lah nak solkan Bang, hari yang ni, ni 10, 10, 10, 10. Tak kisahlah abang campur lah. Yang penting 40 bungkus. Saya nak bagi orang. Kasih sul hari ni. Kita kasih sol hari ni. Dia cakap dengan orang tau. Ay, marah. Cikgu Maira memang marah. Tembikai sedap lah. Air tembikai boleh. Hari ni Cikgu Maira solkan kedai. 40 bungkus tapau bagi orang. Mantap lah Cikgu Maira. Rezeki lah. Kongsi-kongsi rezeki. Ini sebenarnya di antara easy punya projek lah. Saya cuma meneruskan je. Menguruskan je. Sebab Cikgu Maira cakap, bos, bulan puasa ni kita kena bagi balik semula pada komuniti. Ini adalah first kedai. Mungkin kita akan buat satu hari satu kedai. Korang doakan je lah. Betul tak? Betul-betul. Apa nak apa? Strawberry lah. Strawberry. Strawberry satu, bang. Katira satu, strawberry satu bang. Kita bagi dia bawa busy. Tadi dia senyap duduk je. Tadi dia duduk. Dia So orang hari ni semua kita duduk bagi dia relax. bawa busy. Nampak Katira siap. Okey bang. Terima kasih. Dah Air jalan terus strawberry bang. satu. Okey, sama-sama. Apa nak apa? Tak apa. Free, nak free, air belanja percuma, air ni. percuma. Abang belanja belok. Ambil. Apa nak apa bang? Katira beratur bang. Katira nak Katira beratur. Katira beratur. Okey, terima kasih bang. Satu lagi. Ambil jangan malu. Jangan malu bang. Terima kasih. Kak, Air nak apa? Air apa? Air apa satu? Mana strawberry Bang, air strawberry paling cepat bang. Terima kasih. Dia tadi abang tak busy terus jadi busy. Terus ikat tak berhenti. Boleh, Kak betul kak? Betul. Cakap je nak air apa? Hari kita orang belanja. Bang, hari tak payah bayar bang. Cuma je. Hari tak bayar. Alhamdulillah. Abang simpan. Abang cakap je nak air apa? Tak apalah Maira, aku tolong bungkuskan. Alhamdulillah. Abang ni tekan air semua. Beratur, air free. Itu bigat. Buat sibuk kat tepi tu. Kacau-kacau je buat apa? Merah, sedap Merah, bulan puasa Merah. Ya Allah. Bang, air free bang. Bos, kalau saya dapat free, saya beratur depan, tu saya beratur lagi. Awak beratur. Saya dapat free. Saya order daripada hujung sampai hujung tau. Boy, sebab tu buat tak lagi free. Alhamdulillah. Rezeki. Mami. Rezeki Allah bagi bang. Kongsi. Okey. Free. Free je, akak pilih je nak air apa. Akak ambil yang free. Teh cincau dia memang laku keras hari ni. Tu bang. Bang, ni kena letak aiskrim bang. Terus laju ni bang. Akan datang. Besok masih ada aiskrim. Akak pilih je nak air apa, kita bagi air percuma. Boleh. Akak, Acik nak air apa? Katira satu. Ni ada lemon blue, ni ada apple green. Pening dah, ada pening. Saya tutup. Nak yang mana? Mak ambil je ni mak, saya nak yang ni mak. Mak terus. Peluk lagi. Peluk lagi. Kau memang pandai mengakal aku kan. Ni cikgu tau. Cikgu garang tau. Cikgu lama ke? Mengetua kau memang. Ini dulu dia rembat aku elak. Terima kasih. Ini berakhirlah sudah projek kita untuk kedai yang ni, Cikgu Maira. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar sekali. Alhamdulillah, puasa yang kelima ni kita dapat belanja orang air. Esok rasa masih nak belanja orang lain pula. Agak-agak belanja apa Cuba korang komen kita nak belanja apa lepas ni. Betul?